Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Salam sejahtera dan terima kasih kerana terus bersama Bantuan MY. Isu yang sedang hangat diperkatakan ketika ini ialah ramai rakyat Malaysia yang tidak menerima STR 2026 sama ada pada fasa pertama atau berkemungkinan besar akan terlepas pada fasa seterusnya. Perkara ini sangat penting untuk diberi perhatian kerana ia melibatkan semua penerima STR 2026 termasuk mereka yang telah menerima bayaran fasa pertama. Sekiranya anda melakukan satu perkara tertentu tanpa sedar, kelayakan anda boleh terjejas dan anda mungkin perlu melalui proses rayuan pada fasa akan datang. Berdasarkan penjelasan rasmi yang dikongsikan, terdapat pemohon yang didapati berstatus tidak lulus di bawah kod alasan 31 iaitu pemohon atau pasangan menetap, bekerja atau mengikuti pengajian di luar negara. Dalam kenyataan lanjut, Kerajaan Madani menegaskan bahawa pihak mereka sentiasa prihatin terhadap maklum balas rakyat dan terbuka untuk pertimbangan rayuan. Sebagai contoh, terdapat warga negara Malaysia yang perlu kerap keluar masuk Singapura kerana bekerja sebagai pemandu logistik bagi syarikat tempatan. Golongan seperti ini masih boleh dipertimbangkan sekiranya mereka memenuhi kriteria tertentu. Rayuan STR dibuka sepanjang tahun dan tidak terhad kepada tempoh tertentu bagi memberi ruang kepada rakyat yang terkesan dengan pelaksanaan dasar semasa. Namun begitu, apa yang perlu difahami ialah sistem semakan mendapati bahawa individu yang direkodkan keluar masuk Singapura sebanyak 8 kali atau lebih berpotensi dikeluarkan daripada senarai penerima STR 2026 termasuk mereka yang sebelum ini pernah menerima bantuan. Ini bermaksud, walaupun anda telah menerima bayaran STR sebelum ini, semakan silang terkini boleh menyebabkan anda terlepas bayaran bagi fasa seterusnya sekiranya rekod perjalanan luar negara dianggap tidak memenuhi syarat. Bagi pemohon yang memang gagal atas alasan ini, satu-satunya jalan ialah membuat rayuan secara rasmi. Situasi ini bukan hanya melibatkan rakyat di negeri berhampiran sempadan, malah turut melibatkan rakyat Malaysia di seluruh negara yang kerap keluar negara atas pelbagai urusan, bukan semestinya untuk bekerja. Ada yang keluar negara dalam tempoh singkat dan ada juga yang berada di luar negara sehingga 30 hari atau lebih. Semua faktor ini diambil kira dalam penilaian kelayakan STR. Sekiranya anda tergolong dalam kumpulan ini, anda masih berpeluang untuk membuat rayuan, namun prosesnya agak ketat. Anda perlu mengemukakan bukti kukuh bahawa anda tidak bekerja sepenuh masa di luar negara, termasuk dokumen sokongan yang berkaitan. Rayuan bagi kes seperti ini sangat disarankan dibuat secara bersemuka di pejabat lembaga hasil dalam negeri dan bukan melalui permohonan dalam talian bagi memudahkan semakan dokumen dan penjelasan situasi sebenar anda. Semoga penjelasan ini dapat membantu anda memahami punca kegagalan STR 2026 dan tindakan yang boleh diambil seterusnya. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Suara anda penting dan mungkin dapat membantu penerima lain yang berada dalam situasi sama. Terima kasih kerana menonton dan terus menyokong Bantuan MY.